nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sadaqa haditsul kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakor. Dia makan keluarga ni. Kita makan sekarang. Ada nasi ke? Bukan. Dia ayam saja. Ayam saja dengan sos. Baik. Jadi kita muka surat berapa sekarang? Kita dah lepas daripada jawab salam dalam solat ni kan? Bukan. Udin tak ada masa ni. Paras tangan takbiratul ihram pun dah lepas. Ya ke? Kita sekarang ni masuk, saya tengok saya tanda sini, bermakna kita tengah menguraikan tajuk gambar-gambar berhubung dengan takbiratul ihram, paras tangan pada takbiratul ihram. Okey. Jawab salam dalam solat ya. Jawab salam dalam solat kita dah lepas. Dah lepas. Ya. Duduknya ketika sunat, lari sunat solat. Yang apa takbiratul ihram ni pun dah lepas. Yang tajuk baru. Ni duduk ketika solat sunat. Tajuk baru. Betul saya tanda tadi. Ni saya tanda. Amal tak ada tulis nombor. Apa ni tarik? Ada. Baik. Berikutnya, sebelum kita mula kitab ni, ke surat 858, saya suka nak bawa satu kata-kata hikmah para ulama salafus salih, itu Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hanbal Al-Saibani. Tengok ni, merujuk pada kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat solat Nabi yang kita seakan-akan melihat di depan mati kita, daripada takbir sampai taslim, sampai salam. Dalam karangan Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau ni tak ada mazhab, dia mazhab hadis. Namun dia berpegang bermazhab bapa dia iaitu Hanafi. Baik. Saya sekarang ni masuk kepada para imam, telah perkataan para imam mazhab akan mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan itu, pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Akan sangat bermanfaat jika kami tuturkan di sini. Ini Imam Bani menyebutkan perkataan-perkataan ini, pendapat-pendapat tersebut atau sebahagiannya yang berhasil kami dapatkan. Semoga saja dapat memberi nasihat dan pengajaran bagi orang yang bertaklid pada mereka.
bahkan bertaklid buta pada para ulama yang levelnya masih di peringkat mereka, di bawah mereka, dan berpedomankan dengan pendapat ulama mazhab dan perkataan-perkataan mereka bagaikan ayat yang turun dari langit. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Maksud taklid di sini, taklid buta tu ya. Taklid semacam inilah yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi ketika beliau berkata, yang bertaklid itu hanyalah orang fanatik atau orang bodoh. Kalimah bodoh dalam Quran sebanyak 200 kali berulang. Hampir 200 kali. Perkataan ini disampaikan oleh Ibn Abidin dalam kitabnya Rasul Mufti, halaman 32 jilid 1, yang merupakan kumpulan risalah-risalah beliau. Apa dalil firman Allah? Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tazakkaru. Surah apa ni? Suratul A'raf ayat 3. Apa kata Allah Ta'ala? Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu, yakni Allah, dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Allah nak beritahu kita nak ikut orang ni pemimpin, iaitu para rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi-tabi lah. Itu betul. Siapa ni? Kita bagi contoh. Imam yang empat ni. Pertama Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam mazhab pertama adalah Imam Abu Hanifah. Nama sebenar beliau An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Para muridnya telah meriwayatkan dari beliau beberapa perkataan dan ungkapan yang beragam, yang semuanya berkesimpulan pada satu hal, iaitu wajibnya berpegang pada hadis dan tidak mentaklid pada pendapat-pendapat ulama. Para mazhab imam yang seberangan dengan, bertentangan dengan, menyelisih. Satu, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, iza sahadul hadisun fahuwa mazhab. Jika sebuah hadis itu terbukti sahih, jika hadis itu sahih, fahuwa mazhab, maka itu adalah mazhab. Mazhab cakap Melayu ke cakap Arab, pendapat tu maksudnya. Pendapat imam lagi yang kedua, Imam Abu Hanifah cakap Allah. Imam Abu Hanifah kata apa? La yahillu li ahadin an ya'khudha aw ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina aqazahu. Tidak halal, la hillu, tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami, pendapat dia lah, pendapat mazhab Hanafi, khususnya Imam Abu Hanifah, selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Nampak dah ayat sangat menanti, sangat menarik. Kalau kita ambil pandangan tadi disebut oleh Ibn Abi Bakar, ulama mazhab Maliki, dalam kitab dia, kemudian Ibn Qayyim dalam kitab Ilam Al-Waqi'i, rumah saya ada 9 jilid lengkap, semua ada sebutnya. Berikutnya dalam sebuah riwayat lain berbunyi ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, haramun ala man lam ya'rifu dalili, nampak, ay yuftahiya bil kalam, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalil yang aku jadikan dasar untuk berfatwa dengan perkataan pendapat aku. Siapa cakap ni? Abu Hanifah. Dia ada dalil. Kalau tak ada dalil, kalau kita ikut tak ada tahu dalil yang kami buat, maksudnya Imam Abu Hanifah, haram bagi orang. Dan semua riwayat lain dia ada tambahan. Fa innama basyarun naqulu qawla yawma wa yarji'u anhu ghadan. Sebab kami adalah manusia, nampak? Fa innana bashar. Sebab kami ini adalah manusia. Maksudnya manusia ni ada kadang betul, ada salah. Pada hari ini berpendapat dengan satu pendapat, lalu besoknya kami rujuk darinya. Besok pendapat lain. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah kata, Yahaka ya Ya'qub wa Abu Yusuf. Darah Abu Ya'qub ni Abu Yusuf. La taktub kullama tasma'un
minni fa inni qad ara ya yauma wa atrukuhu ghadan wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Kenapa dengan kamu wahai Yaqub? Dia ni anak murid dia Abu Yusuf Al-Kharaj, anak murid Imam Abu Hanifah. Jangan kau tulis setiap apa yang kamu dengar, engkau dengar dariku, sebab boleh jadi aku berpendapat dengan satu pendapat hari ini, lalu esoknya aku tinggalkan. Dan boleh jadi aku pendapat dengan satu pendapat esok, nama esoknya aku tinggalkan lagi. Imam Al-Bani ulai pendapat dia. Dia kata apa? Menurut saya siapa ni? Abu Al-Bani kata, alasannya kerana Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala seringkali menjadikan qiyas sebagai dasar pendapatnya, sehingga tampak baginya qiyas lain yang lebih kuat atau sampai kepadanya sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berpegang kepadanya. Ini hadis yang meninggalkan perkataannya di dalam rubah. Al-Syarani ini semua bahasa Hanifah. Kita ni hilang Mizan Al-Kubra hilang. Dia ada 8 jilid. 8 jilid lah. Terjemah Melayu. Cetakan di Kelantan. Darul Dian. Cetakan Dian. Berkata dalam Al-Mizan jilid 1 halaman 62, yang maksudnya sebagai berikut. Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang berpandangan secara objektif terhadap Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala adalah bahawa seandainya dia masih hidup hingga dikodifikasikan syariat yang telah berkelana dengan hufaz untuk menghimpunkan dari berbagai negeri dan kawasan tanpa batas negeri Islam, kerana ia berhasil mendapatkannya. Nescaya dia akan berpedoman dengannya dan meninggalkan setiap qiyas yang telah digunakannya. Dan penggunaan qiyas pun sangat jarang dalam mazhabnya, seperti hal yang jarang digunakan dalam mazhab lainnya jika dibandingkan dengan yang digunakan di mazhabnya. Nak cerita apa? Abu Hanifah ni banyak pakai qiyas dan juga ra'i, akal. Ra'i. Baik. Last sekali, Imam Abu Hanifah juga berkata, "Iza qultu qawlan yukhallifu kitab Allah Ta'ala wa khairal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku qaul." Jika aku mengatakan satu perkataan yang bertentangan dengan ataupun menyelisih kitab Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggallah pendapat aku itu. Baik. Kedua Imam Malik bin Anas. Tak apa kita panjang dia sebelum kita buka kitab. Waalaikumsalam. Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala berkata, "Innama ana basharun ukhti'u wa usibu fanzuru fil ra'yi fa kullu ma wafaqa kitab wafaqal kitaba wa sunnata fa khuzuhu wa kullu ma lam yuafiqi kitaba wal sunnata fa atrukuh." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang boleh salah dan boleh benar. Nampak? Kerana itu lihatlah pendapatku itu, setiap yang sesuai dengan kitab Allah dan as-sunnah maka ambil, dan setiap yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah maka tinggalkanlah. Nampak kata ulama ni? Kita jangan ta'asuh dengan mazhab, ta'asuh dengan orang. Lepas tu Imam Az-Zahabi pernah bercakap dalam kitab beliau Siyanu ala Nubala, supaya saya lupa dia lupa apa. Dia dalam menguraikan Imam Ghazali, dia kata Imam Ghazali ni ulama kibar, ulama besar, alim. Namun dia kata ulama ni boleh jadi alim ni, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh kita ikut dan boleh kita tolak.
Itu kata Imam Ghazali. Malah Imam Ghazali tambah lagi dalam kitab tu. Imam Ghazali ni tu mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan terdapat dalam lebih 200 hadis. 200 hadis-hadis palsu, mungkar dan daif jiddah dalam Ihya. Lebih 200. Sekarang ni lagi teruk kan. Kemudian Imam ni kata lagi, yang kedua, dia kata apa? Laisa ahadu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ucapan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia gini, satu hal. Dia kena hidup ke asal. So, Syekh ada nak murid dia dan tanya Ibn Wahab. Ibn Wahab alim tabi'in, berguru dengan Imam Malik. Dia kata hari ni aku kuliah, mesti Nabi ke? Mesti Nabi seorang. Belakang Rabbah, kubur Nabi. Tengah mengajar tu kata, Tuan Syekh, Tuan Guru Imam Malik, saya nak tanya kenapa berlaku berbeza pendapat pandangan yang mengelilingi kami. Ulama Mekah kata begini, ulama Madinah kata begini, ulama di Syam, Khurasan lain. Jadi kami ni ikut benda satu ni. Keluar ayat ni. Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan kecuali dituduh kepada Nabi. Kecuali penghuni kubur ini. Nabi. Dia betul. Sebab Nabi wahyu kan. Dia tak cakap bohong. Dia tak cakap nafsu. Ibn Wahab apa ni? Anak murid Imam Malik. Menurut ramai di antara Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris berkata, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyilat jari kedua kaki ketika berwudu. Lantas berkata itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang. Siapa cakap tu? Imam Malik. Ibn Wahab melanjutkan, lalu aku membiarkannya sehingga orang-orang mulai berkurang. Setelah itu aku berkata kepadanya, pandai juga nak muka. Kalau dia tegur guru dia kan, tak seronok dia tak muka kan. Semua dah balik kan, dia sikit, ingat sikit wah. Maksudnya dia ingat Imam Malik. Lalu Imam Malik kata, kami memiliki dalil dari As-Sunnah mengenai hal ini, ini. Dia nak jelas kaki bersama. Dia tanyalah, apa tu? Dia tanya Muhammad bin Wahab. Bukan Muhammad bin Wahab Al-Wahabi tu kan. Ini Muhammad Ibn Wahab senang. Dia menjawab, Abu Laits bin Sa'ad. Dia pun ulama hebat juga, tabi'in. Dia kenal Laits. Abu Laits ulama dia, tapi hadis dia kena hati-hati lah. Dan Amru bin Al-Haris menuturkan berkata kepada kami dari Yazid, dari Amr Al-Mu'afiri, dari Abdurrahman dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Mustarik bin Sya'dah Al-Qurashi. Dia berkata, aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzalika bi khamsarihi ma baina asabi rijlai. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ni Quraisy, Sya'dah Al-Qurashi ni, iaitu Mustawrik bin Sya'dah Al-Qurashi berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW menggosok dengan jari kelingkingnya di atas jari-jari keduanya. Macam inilah. Maka dia Imam Malik berkata, hadis ni Hasan. Orang ni kan, hadis ni Hasan sebab dia nama semua nama-nama tu betul. Aku sama sekali belum pernah mendengarnya kecuali saat ini. Kemudian setelah itu dia pernah ditanya tentang hal yang sama, maka dia menyuruh orang agar menjelai-jelainya. Tengok Imam Malik. Apa dia jumpa hadis kan? Sebelum tu dia tak apa? Kita berbalik dia tengok. Kita memang kau bilang buat. Semayang Jawa dia pening. Padahal dah ada zaman tapi itu masih kita kena belajar kan. Ketiga Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik, guru dia. Guru Malik. Guru dari Imam Syafi'i dan anak murid dia. Ketiga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Riwayat yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengenai hal itu lebih banyak dan lebih baik lagi, dan para pengikut yang lebih banyak mengamalkannya
dan lebih berbahagia dengan kerana di antaranya Imam Asy-Syafi'i berkata, man ma fi ahadin illa wa tasahabu alaihi sunnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zum anhu fahamahuma qultu min qawli aw aslatu min asli fihi anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafun ma qultu fa qawlu ma qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Nampak? Tidak seorang pun kecuali pernah hilang dari ingatan, yang lupa, ingatan yang lupa atas dan samar baginya keliru ataupun tak jelas satu sunnah Rasulullah SAW. Maka betapa pun perkataan yang telah aku katakan atau satu prinsip yang telah aku buat, jika mengenai terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang tidak bertentangan dengannya, maka aku katakan itu, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu juga adalah perkataan Allah. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ajud ma'al muslimuna ala anna anis tabatna lahu sunnatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yada'aha biqaulin ahdin. Kaum muslimin telah ijtima', sepakat bahawa siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, ini hadis, maka ia tidak boleh meninggalkannya kerana mengikut perkataan seseorang. Ada 4 katanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lagi, iza wajadtum fi kitabi ilafun sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Jika kamu menemukan, jumpa dalam buku-buku, kitab-kitab dia, hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku cakap dalam kitab tu. Nampak tak? Pasal itu pendapat Imam Syafi'i dalam masalah kunut subuh, kita kena tolak. Walaupun yang cakap Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bawa hadis itu masalah. Sebab Imam Syafi'i yang menjadikan sepanjang tahun sampai kiamat adalah mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah. Ulama tu bakal jawab di akhirat. Dia akan menjawab, dia akan berdialog ataupun berjawab berdialog ataupun berjawab-jawab, bertanya-jawab dengan Syafi'i di pada masyarakat. Betul kalau Imam Syafi'i tak ada, bukan tak ada. Dia ada pendapat, dia bagi pendapat kan. Kalau kita nak ikut Syafi'i betul-betul, maksudnya belas malam tarawih, dia bukan tarawih 20, bukan 8, bukan 11, 33. Nampak ada 33. Berak dulu seluruh. Itu yang semayang macam kedap macam tu, semayang laju macam Indonesia. Allahu Akbar, amin. Kan? Allah ya kan aku. Jangan kata sah. Nak 33 tadi ni. Tak dan juga. Tak ada, rasa kuih lauk, kopi tak luar tu dah sejuk. Tak ada rehat-rehat pula. Oh, tak rehat. Besok nak puasa lagi. Nak buat terawih 3 hari. Yang betul ikut Nabi sunnah. Tak dapat kat masjid, buat di rumah. Boleh. Saya dia shift di hospital. Terawih saya duduk di hospital. Tak tinggal terawih buat. Pukul 8. Kalau buat banyak-banyak, tengok je. Kan? Tapi ni pun tak buat ganti rumah ni. Sini ada selawat, bid'ah. Anda aku. Mana ada selawat Nabi, tak ada. Masa tengah selawat tu kalau kita buat hal kita tak boleh. Sekarang ni kamu campur dalam masjid tu sebenarnya. Kita pasal kita nak dapat fadilat yang tu, yang solat sepanjang malam tu kalau ikut imam. Imam boleh ikut kantoi, ikut imam tu tarawih. Tarawih ikut berselawat. Dia akan buat pada apa nama muazzin tadi ni, buat selawat. Confirm dia ada Sarawak ni. Dan memang Dia dah tak dapat siap nak ada elak ah. Ha. Balik rumah semaya. Tapi macam- tak terima semaya rumah. Rasulullah semaya tarawih 3 hari. Itu dia semaya rumah sampai dia wafat. Cuma kita kan nak dapat fadilat yang tu, yang
solat apa sepanjang malam bila ikut bersama imam sehingga witirnya sampai Kamu imam tu iman dengan bini kamu dengan anak kamu tu salah. Oh ya. Oh gitu. Kamu dengan dia. Tu dah dapat dah pahala tu. Solat isyak. Solat isyak. Dia macam tu juga, memang ada kata apa kalau solat isyak jemaah seperti separuh malam. Kalau solat subuh mana komplit lah Satu malam. Itu sepanjang malam. Wajib tu. Itu sepanjang malam. Tapi kalau katalah dia tak dan nak pergi solat subuh dekat masjid, kata dia terlajak, tapi dia dah ikut imam yang tarawih tu, dia dah dapat ganjaran dia yang sepanjang malam tu lah. Tak, hadis bukan gitu. Dia dapat ganjaran pahala penuh tu. Tapi sepanjang malam tu tak. Dia kena sembahyang subuh maghrib, isyak, subuh. Itu dapat sepanjang malam. Hadis tarawih sunat ini dia dapat pada siapa yang sembahyang tarawih dengan kerana iman dan mengharapkan mengharapkan keganjaran Allah, dia dapat pada Allah Taala akan ampun dosanya, akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu hadisnya saya Bukhari Muslim. Sembahyang satu malam tu subuh dengan isyak, bukan tarawih. Tarawih itu sunat. Sekarang ni kalau orang tak sembahyang tarawih, dia tak dapat semua tu ya. Dia sembahyang subuh dengan isyak. Dia dapat juga. Tak, maksudnya saya yang saya tengok Dr. Razami punya penjelasan, kira kalau orang tak sembahyang tarawih, dia solat isyak saja dengan solat subuh, dia dah dapat dah. Kalau kata Lailatul Qadar jadi malam tu, dia buat solat maghrib solat isyak dengan subuh je. Dia tak yang fardu saja, dia dah ada bahagian dah sepanjang malam tu. Pasal ganjaran tu lah. Tapi lebih cantik lah kalau ditambah solat tarawihnya, solat tahajudnya. Macam mana ada benda buruk, iaitu selawat. Dan Nabi tak ajar demikian. Kena pergi. Sekarang ni nak ikut Nabi kan, nak ikut orang tua kampung orang ni. Tak, selalu saya ambil pendekatan untuk saya berlepas diri berdoa. Maksudnya diorang selawat, saya buat zikir, saya diam saya, ataupun saya berdoa ke, saya buat urusan saya tak ikut doang. Tak boleh, dia sama je. Oh ya ke? Sekarang ni kamu dalam rumah ni, orang cepat tahi rumah ni, bau tahi kat rumah. Saya nak saya raih je tahi tu, boleh. Nanti ada busuk, dia lucu dia. Biar dah, rasa biar. Mesti kena basuh tahi tu. Tahi yang busuk tu rumah ni. Contoh sampel. Ibadah Islam ni, ibadah yang Allah tak dibagikan, jangan kita kotori dia dengan benda-benda yang tak ada. Orang kata syekh tu apa ni, Norah tu tak semayang kita sebab kita buat benda baru, benda bawa tu dia bila bandar kita. Lantak orang tu cakap. Yang nak bagi pahala ni bukan dia. Ikut Nabi dapat pahala. Nabi kata, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari tu? Imam Muslim, semua ulama ahli kata, mana siapa yang memang sunat tarawih kan, dia tak sebut berjemaah, tak ada. Seorang, tak ada. Barang siapa bersemayang tarawih kan, kerana kerana wajah Allah, kerana mengharapkan pahala kan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia yang telah lalu. Cuma kalau yang berjemaah tu jemaah yang faham sunnah Nabi, baru kita dapat. Kalau kena jemaah yang ada ni, jemaah haram jadah. Memang cakap lah jemaah bawah lah. Sebab kita tegur dia pun tak bagi, dia tak nak dengar juga. Saya nak tanya kamu, sepanjang Ramadan yang lalu ada ceramah dalam TikTok berulang-ulang almarhum ataupun Allahyarham Datuk Ismail kamu sebut pasal tarawih ni. Bukan selawat kan? Wah, bila kata sallu Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaih. Apa cakap Melayu tu? Tak baca tu. Allahumma salli ala Muhammad wa habibina wa syukurina wa lana maulana Allah sallallahu alaihi wasallam, kata Bilal tadi kan. Kita jawab sallu alaihi kan. Sallu alaihi cakap Melayu-nya selawat dia koma. Siapa suruh selawat? Kalau yang betulnya bila sebut dia Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah. Tapi adakah Rasulullah buat dengan sahabat-sahabat? Tak ada. Bila tak ada, kita ikut siapa ni? Dia dah marah saya nak mula angin ni. Kan tadi dah cakap tadi. Ni ulama empat dah cakap dah. Kamu dengar Imam Ahmad Ibn Badar, tengok tegak dulu. Contoh.
Dengar apa? Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri sebut dalam sepanjang dia menuntut ilmu dan dia belajar ilmu hukum yang Perdana Menteri Nabi. Dia ada sebut asal kata-katanya sangat Nabi. Dan asal beliau ni direkod oleh semua ulama. Apa dia? Di antaranya Az-Zahabi ada sebut. Di antaranya Imam bin Abi Bakar, Imam Nawawi, dan sebagainya, banyak ulama. Saya tak jumpa imam tadi sebut. Dan ulama sekarang lah. Apa kata Imam Amirul Mukminin fil Hadisi. Digelar dia Amirul Mukminin fil Hadis. Ketua orang Islam, orang beriman dalam hadis. Siapa ni? Sufyan Al-Thawri kata sesungguhnya syaitan suka orang buat bid'ah. Dia tak suka orang buat maksiat. Sebab orang maksiat, orang yang buat maksiat ni, dia tahu benda maksiat itu salah, dia tahu lah. Dia sempat bertobat dan minta ampun dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Dia akan bertobat walaupun dia menawar, berzina, mencuri, macam-macam lah. Kan? Tapi bila dia tobat, masuk penjara, tobat dia. Jumpa kami orang tobat dalam penjara. Luar penjara tak boleh tobat. Jumpa kawan lama dia buat lain. Dia buat balik. Saya pernah sama di penjara. Aku kenal dia tu kan. Bila keluar, dia sadar balik. Saya kata Ustaz kata betul. Dia sebut dalam penjara saya mati tak apa. Sebab saya baik. Dia luar saya jadi jahat balik. Kadang-kadang aku juga kan. Tapi bukan dia minta jadi penjara kan. Jadi orang yang bermaksiat, syaitan tak suka. Sebab dia ada sempat masa dia nak bertobat. Kalau dia maksiat pada benci atau besar, dia akan bertobat. Sebab dia kenal benda dia buat tu salah. Tetapi buat bid'ah, dia tak rasa salah. Mana dia kata bid'ah ni benda ibadat. Ibadat pahala. Sunnah. Kononnya sunnah. Sebab yang buat tu orang tu ustaz juga tak benda betul. Buat kata siapa tadi semua TikTok. Ustaz Khairul Ikhwan. Semua mufti Indonesia ni bodoh kan, pandai bahasa Arab tak betul. Betul dia. So satu dua mufti negeri yang betul. Lain tak boleh pakai. Tak apa dah kan, dia pun buat benda bid'ah. Semayang tak? Semayang kita out. Lepas semayang dulu peringkat awal, dah habis zikir-zikir tadi ni dengan panjang-panjang lirik. Tahlil dah. Baru doa. Dengan api dah benda ni. Ada kan Nabi ajar? Ada. Tak, dia pun menganggap bahawa bid'ah yang dia buat tu syaitan suka-suka. Jadi bila masa dia tobat bid'ah, tak ada sampai mati dia buat. Dan ramai tengok orang yang buat benda bid'ah ni tak pernah tobat sampai mati. Sebab dia tak dapat tahu yang tu salah. Dalam kitab tauhid kita belajar ni dia cerita panjang pasal bid'ah. Kenapa dia masuk bab Tihak? Masuk bab Mekah letak akidah. Dia merosakkan akidah kita. Bahaya. Dia mau balik Dia namanya. Okey. Dia kita mahu kat kita. Ya. Benda kita akan bawa lah nak ambil amalan. Setengah jam muka 5. Belum boleh. Setengah jam muka 5. Imam Malik kat Imam Syafi'i kata lagi fattabi'uha wa la talfitu ila qaulil ahli. Maka ikutilah sunnah itu dan janganlah menoleh kepada perkataan sesiapa pun, kata Imam Syafi'i. Ayat sekali, iza sahul hadisul fahuwa mazhabi. Jika sebuah hadis terbukti sahih itu sahih kata Imam Syafi'i, maka itulah pendapat mazhab. Ayat sekali ada lagi, ya Allah panjangnya. Imam Syafi'i kata lagi, antum a'lamu bil hadis birijalin minni fa iza kana hadisul sahih fa'alimuni bihi ayya syai'in yakun kun fiya au basriya au samiya hatta zahaba ilaihi iza kana sahiha. Kalian mengetahui daripada aku tentang hadis, kata Imam Syafi'i. Dan para perawi hadis, maka jika ada hadis sahih, maka beritahulah kepada aku.
siapapun peraginya, apakah ia seorang penduduk Kufah, Basrah atau Syam, sehingga aku dapat pergi menemuinya jika benar itu hadis saya. Last kali Imam Syafi'i kata banyak sampai 8-9 lah. Macam-macam ayu dah. Setiap masalahnya di situ terdapat hadis saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahli riwayat yang bertentangan dengan apa yang aku kata, maka aku rujuk dari pendapatku itu. Masa aku rujuk, tarik balik sama ada aku hidup atau aku mati. Nah, itu Imam Syafi'i. Apabila kamu melihatku mengatakan satu perkataan, ini pendapat, sementara sudah ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengannya, maka ketahuilah bahawa akan aku hilang. Itu Nabi nak kabuis. Imam Syafi'i sangat tegas dengan hadis. Nabi Syafi'i kata lagi, setiap apa yang aku katakan lalu ternyata ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan pendapatku tersebut, maka hadis Nabi tersebut lebih utama untuk diikut. Kerana itu janganlah kamu bertaklid kepada ulama. Itu Syafi'i. Kalau ada hadis Nabi suruh 8 dengan 11 tarawih dan aku kata 23 nak ikut sana. Ikut Nabi lah. Kadang ada benda yang kata-kata Imam Syafi'i ni yang jelas dia mengikut Al-Quran dan hadis. Tentu bab kubur lah, dia tegas. Imam Syafi'i kata lagi ayat sekali, setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah pendapatku, sekalipun kamu tidak pernah mendengarnya dari aku. Ayat sekali Imam Ahmad bin Hanbal. Dia macam mana lah, kena panjang ni nak cakap apa ni? 3. Nah, dia ada 3. Pertama, Imam Ahmad kata apa? La tuqalliduni wala tuqallid Malika wala Syafi'i wala Auza'i wala As-Sawri wa khuz min hadiyah haitsu qadha. Janganlah kamu bertaklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, Imam Auza'i maupun kepada Imam Al-Thawri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Cantik hadis ni, ini ucapan ini. Janganlah bertaklid kepada salah seorang pun dari mereka dalam masalah agamamu, kata Imam tadi. Apa-apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka ambillah ia. Kemudian bila hal itu berasal dari tabi'in, maka seseorang memiliki kebebasan memilih. Nampak? Kalau datang daripada sahabat dengan Nabi, ambil. Kalau daripada tabi'in anak murid dia, boleh kita terima, boleh kita tolak. Terpilihlah, bebas. Satu kali dia kata, makna ittiba'. Saya suka dekat ni. Ittiba'u an yattabi' rajulan ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa ashabi thumma huwa min ba'di tabi'ina mukhaira. Makna ittiba' adalah mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat beliau. Setelah itu apabila berasal dari tabi'i, dia dapat memilih lah. Akhir sekali dia kata pendapat Imam Ra'yu Auza'i, Ra'yu Maliki, Ra'yu Abi Hanifah, kulluhu ra'yu wa huwa indi sawa, innama hujatun fil athar. Pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat dan itu sama bagiku, kata Imam Hanbali. Sesungguhnya hujah, innamal hujjatun fil athar. Sesungguhnya hujah adalah ada dalam athar, maksudnya hadis. Habis, cukup tak? Sekarang masuk, bukan kita tak? Mana? Muka surat 58. Macam nak ambil ayat lah. Aku dah haus. Duduk ketika solat sunat. Soalan, bolehkah saya solat sunat secara duduk sedangkan saya sihat dan mampu? Jawapan, berdiri adalah rukun dalam solat fardu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dia boleh duduk atau mengiring.
Dalilnya adalah hadis daripada Imran bin Husain Al-Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, kanat bi sawasiu bawasiu, pastilah maknanya buasi. Fa'aslun nabi fas'alutu nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat faqala salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa'ala janub. Aku mengidap sakit buasi. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri. Jika tidak mampu, lakukanlah secara duduk. Dan jika tidak mampu, juga lakukanlah secara baring. Ini dari riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Iza maridha abdun aw safar kutiba lahu mislu makana ya'malu musiman muqiman sahiha. Apabila seorang itu sakit atau bermusafir, akan ditulis baginya pahala sama seperti dia solat, sama seperti dia sihat atau bermukim. Saya Bukhari. Okey, tengok gambar ni. Ya. Yang tertentu yang jadi fardu tu yang berdiri. Fardu tu sunat. Dia gambar sini. Fardu. Saya fardu. Boleh lah kalau tak boleh diri, duduklah. Dia nak bersama lah. Ikut juga. Okay, kalau tak boleh duduk, baring. Duduk seperti ni lah. Sekarang ni isu duduk atas kursi bak lain lah, bak lain. Tapi tengok gambar ni. Jadi orang yang solat duduk disebabkan dia sakit atau tidak mampu, maka pahala yang diperoleh sama seperti dia solat orang secara berdiri. Nampak? Sama pahala. Adapun sembahyang sunat, dibolehkan solat secara duduk walaupun sihat ataupun mampu, tetapi pahalanya kurang dan tidak sama seperti solat secara berdiri kerana dia mampu untuk berdiri. Nampak? Ini sembahyang sunat. Fardu dia boleh duduk, boleh baring, boleh ulang diri macam biasalah. Daripada Imran bin Husain, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai solat seorang lelaki dan dia duduk. Baginda bersabda, man shalla qa'iman fa huwa afdal wa min shalla fa ida falahu nifun ajrin qa'im wa man shalla na'ima falahu nisfun ajrin qa'im. Maksud dia ini Bukhari juga. Siapa yang bersolat secara berdiri, itulah yang terafdal, yang pertama duduk. Dan sesiapa yang bersolat secara duduk, dia mendapat separuh pahala solat orang berdiri. Ini maksudnya fardu. Dan sesiapa yang bersolat secara mengiring, dia mendapat separuh pahala solat orang duduk. Kurang lagi. Nampak? Kalau kita nak contoh kita berapa persen, berdiri 100 pahala contohlah. Dia orang sihat sampai habis tak. Kalau duduk terang, duduk istirahat, duduk tawaru, tidak qiyam sampai. Tapi kalau dia tak mampu diri, kerana mungkin sakit pinggang, lutut boleh duduk, maka dia supaya duduk palanya 50. Boleh faham? Kalau perlu duduk pun tak boleh, dia pun kena miring kan, palanya 25. Boleh faham? Itulah contoh. Pahala berapa banyak, kita jangan tanya soal pahala. Penting semayang. Tak semayang, kalau tak ada pahala, berdosa. Dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa solat sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu. Kalau mampu dia duduk, pahala kurang lah. Itu sunat. Atas kuda ke, atas unta ke, atas kereta ke, dalam empat tapi ke, di kursi ke. Duduk yang perkara boleh bentang. Boleh. Yang tak, Itu kira tak mampu ke macam mana? dia mampu. Sunat ni selain sunat. Tak, kalau salat Fardu. fardu. Dia Dia kena berdiri. semayang mampu. Nak semayang orang semayang fardu dengan waktu. Dia kerja dia bukan semesta 24 jam 5 waktu dia nak terbang. Dalam kapal, dalam kereta tak ada. Masa dia turun tu ada semayang. Dia sebab semayang jamak boleh. Ini cerita memang dia boleh semayang diri. Kalau bermain diri atas kapal ataupun dalam kapal terbang, kamu tu ke bawah. Bongkok boleh pintu je.
Kan tak boleh. Kena duduklah. Malah boleh mampu. Solat sunat. Tak, ni fardu. Fardu. Tapi kalau ada sakit ni cerita lain. Itu boleh sebut tu. Sebab dia pembarang tu cerita kat dalam laporkan tu kan dia kata pakcik-pakcik yang pergi ke haji tu ambil semayang betul, ambil semayang penuh habis. Mula pasal rantai ni. Sebabkan nakkan semayang Dia sebenarnya wuduk ni nak pasal kita. Tak usah nak terlebar. itulah. Semayang mesti kita ada kolam ni. Habis baju boleh basah. Aku kata ambil untuk kelam tu orang tu. Kelam tu turun niat. Ada tentu suami dah habis semayang. Dalam tumpang kan dia punya wire-wire tu kan. Kuk masuk kat dalam tu. Bahaya. Bakut pula kan. Dia yang tak semayang. Mati di sini. Tak masuk kutu je dia beritahu kan tapi lega. Tak apa. Ni dia. Baik. Okey, boleh faham ya? Okey, macam ni. Saya nak ulang balik supaya orang yang dengar dulu. Orang yang kat rakaman daripada ni. Iaitu semayang fardu. Boleh tak semayang duduk? Boleh. Dengan ada sebab. Semayang berdiri macam biasa, Ustaz Sembang nampak ni. Bukan isu. Isu sekarang ni adalah kalau dia nak semayang. Fardu 5 waktu tu dengan keadaan duduk. Boleh tak? Boleh. Dengan sebab-sebab tertentu. Namanya buasi. Dia tak boleh berdiri. Sakit punggung dia. Budak terkeluar lubang tahi itu. Kan? Berdarah-darah. Pakai pampers tutup dia supaya duduk. Duduk tu kurang lah. Bagi orang nak semayang dia kaki dah kakek. Udah dua-dua hati pun. Tenang. Kan? Atau dekat hospital kan? Atau bersebelah je. Atau dia memang berbalut. Al-Jabirah nama dia. Ni panjang cerita ni kan Pak ni. Maka bagi mereka yang memang mampu tapi tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Kalau berdiri saya ingat tumbang. Membabkan jabatan dia sebenarnya duduk lah. Bagi orang yang tak ada balut, dia kaki tak boleh lipat sakit, dia duduk sandar pada dinding ataupun katil dia, nunduklah kaki tu. Semayanglah. Dia tak boleh berdiri. Semayang pada tu. Boleh tak? Tapi dia mesti dalam paling kaki tegak. Kaki dia mengadap ke belah. Dada kena tinggi lah. Kalau orang yang memang dalam hospital yang memang berbalut habis, macam lebih kepada habis paruh badan dia, Kena terpaku dengan si dia patah. dia kena ambil air wuduk juga ke macam mana? Ya tayamum je lah. Macam mana nak ambil tayamum? Nak ambil air semayang. Tayamum. Habis nanti tu basah. Misi berbisik. Kalau kata tayamum pun tak boleh, maknanya dia dikecualikan ke? Dah ada kecuali. Tak, Tak ada, maksudnya tak ada contoh kecuali. macam ada Ha. macam tangan dia katalah dah tergantung, kaki pun tergantung, dia nak tayamum macam mana? Okay. Betul lah. Main betul boleh. Tak, maksudnya dia nak tayamum. Tayamum. Tak ada semayang lah. Oh, tak ada. Boleh dia semayang. dikecualikan lah. Dia nak ambil semayang tu ni. Ataupun gini, dia minta tolong tayamum atas dia. Boleh tak? Boleh. Orang tu. Orang tolong kuat anak ke isteri ke suami ke. Kan? Ambilkan tayamum tu. Tayamum lagi ringkas. Lebih mudah daripada yang wudu. Dia Lagi- kena pada kulit ke kalau dah berbalut tu? tak payahlah, muka lah. Muka dengan latu di atas je lah. Mana yang ada permukaan Tak ada lah. Ambil wudu. Sekarang dia balut sini. Dia tak boleh nak mandu sendiri. Sebab dah berbalut. Dah jadi mami dah. Muka je ada. Muka je ada. Lain habis. Mula ada orang macam tu ada. Maka dia boleh cakap. Dia sedap. Dia siaman. Dia dengar azan. Masuk batu semayang. Dia tengah jam. Okay. Kata apa ni? Mia ataupun adik ambil tayamum untuk abah. Tapi yang bagi ambil untuk dia tu kena faham lah. Kalau tak faham juga masalah. Semayang tak semayang. Dan tak perlu kata. Tak ada kata, tak ada. Saya tak lucu lah kalau darah apa ke semua. Mana ada darah dan dia dah balut. Kan? Maksudnya luka-luka dia tu ada kecuali lah. Dah lapan tu habis. Memang tak boleh kena air pun salah. Dia penyakit lagi kan dia rosak lagi kan. Jadi kita buat atas. Dua je muka. Kan? Sekali pun boleh, 2-3 kali pun boleh. Buat dah boleh. Ada dia buat untuk tanya ustaz. Pada kita tu kan dia batal, silap. Kan? Tak tangan kita tu. Kawan kita ni, anak dia, anak kita, isteri kita, suami kita. Orang yang pandai. Ambil niat pada dia lah. Sapu pada.
Suka siapa kena muka dia kena orang lain, batal lah kan. Perempuan, kalau lelaki dengan lelaki boleh. Ayah isteri, anak pun boleh. Itu katakan lah. Kat sini udah. Dia Tepuk bantal tu lah. kat bantai ada. Berdebu. Tak betul. Berdebu pula kan. Kita bukan keluar tempat. Syarat je. Syarat. Saya mula syarat. Di atas permukaan apa-apa. Sebab Hmm. dulu belajar betul-betul kena Ambil tanah. debu tanah tu. Sebab kami memang betul-betul yelah kena cari. Lagi tak nampak pasir-pasir semua. Jadi macam kita orang belajar yang betul lah. Meja boleh dan batu kuat sila. Tak. Yelah Tak tayar boleh. putih simple tu lah dekat sini boleh. Bukan Macam ni ambil ni Dan betul masa belajar dulu memang. macam ni kot. Pasir semua kan dia buat. Tak sebab, salah. sebab Dia syarat saja. Ada orang bawa komputer. Bedak pun boleh je. Pakai bedak boleh. Bedak. Tak payah. Bukan nampakkan debu tu. Dia debu. Bedak tu debu lah. Kira macam debu. Tak payah Dia dinding ni. Kat rumah kita, kat pejabat hospital ni kan. Boleh, debu. Sandar je. Sebab semua ni asal dari tanah. Sebab anggota, sebab alat manusia untuk dua. Air, tanah. Baik. Yang pengajar tu nak tunjukkan debu tu. Tu yang buat tanah ke apa Ya. bedak tu. Itu semua menyusahkan. Memang. Baik. Dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa sembahyang sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu. Cuma pahalanya separuh daripada orang yang sembahyang sunat berdiri. Kurang. Persoalan berikutnya ialah adakah boleh solat sunat dalam keadaan mengiring? Ulama mempunyai dua pandangan. Yang mengiring ini fardu lah, sunat boleh tak? Nak cerita. Pendapat pertama Imam Al-Khattabi dan Imam Ibn Battal mengatakan lafaz solat mengiring dalam hadis ini berkemungkinan mujraz. Mujraz ini masalah lah. Dari perawi dan ia bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana menurut beliau, ulama dua orang tadi ni, tiada ulama yang membenarkan seseorang yang mampu duduk untuk solat, untuk sembahyang solat, untuk solat sunat dalam keadaan mengiring. Tengok letak kaki di bawah. Al-Khattabi mengatakan jika lafaz ini sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bermaksud solat orang sakit yang tidak mampu berdiri. Maksudnya sembahyang fardu lah. Dan mampu duduk lalu dia solat dalam keadaan berdiri. Nampak? Jelas. Yang kedua, manakala sebagian ulama mazhab Syafi'i, di hati-hati mazhab Hanbali dengan Maliki manakala sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan solat sunat boleh dilakukan dalam keadaan mengiring walaupun seorang itu mampu duduk atau berdiri. Ini kerana hadis Imran dalam isu sahih. Dalam isu tadi sahih. Cuma bagi siapa yang solat sunat dalam keadaan mengiring, tengok gambar, ia perlu duduk untuk rukuk dan sujud. Jika tidak, solatnya tidak sah. Kau pening. Ulang mengiring, kita bangun duduk, sujud. Pendapat ni tak kena betul ke Imam Syafi'i ni. Ni mazhab Syafi'iyah. Saya tolak pendapat ni. Rukuk dan sujud. Jika tidak solatnya tidak sah. Pandangan yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, rukhsah sembahyang sunat duduk, sembahyang duduk atau mengiring bagi seseorang yang mampu berdiri ini merangkumi semua jenis sembahyang sunat. Sunatkan untuk mengiring di atas sisi kanan badan. Yang sahihnya boleh. Ini mazhab Syafi'i kata boleh. Tapi bagi dua mazhab lain tak boleh. Cuma ialah kalau dibolehkan ni, adakah solat tarawih pun dikira sekali pasal dia solat sunat kan? Mana dah malas sangat. Mengiring. Mengiring Jawabnya dia tidur. Bangun ke sebelah. Jawapannya tidur. asal nak rukuk pun dia duduk kejap. Ini kabur. Berjemaah je. Yes. Dia begini penuh hadis. Pernah berlaku zaman Nabi. Dan ada hadis saya Bukhari Muslim. Rasulullah satu hari sembahyang tu. Tak salah saya sembahyang maghrib, Isyak. Malam. Baru dia ada. Ada riwayat kata sembahyang asar. Tengah sembahyang. Rasulullah
Datang Jibril kata kasut semayang tu dekat luar, bukan dalam semayang, bukan dalam masjid, kat luar dengan kasut. Dia kata dalam selipar Nabi ada taib, ada najis. Sudah buka. Gini, dah semayang. Tengok nampak? Semayang. Sudah buka. Sudah buka dia. Sahabat ikut juga, semua ikut. Tapi habis salam, saya tanya, kenapa semayang kasut buka? Rasulullah buka. Rasulullah gelap. Tak, saya buka sebab kasut saya pakai tadi ada tahi. Siapa jaga? Jibril beritahu. Nombor 2, Rasulullah semayang, kaki sudah ataupun lutut lagi sakit. Tahu? Tak boleh diri lama. Tu kan sudah duduk. Duduk macam duduk dari awal lah. Lepas? Sudah duduk. Sahabat tak duduk. Semua berdiri. Ada seorang dua yang ikut. Habis semayang, tak ada salam, Rasulullah salam. Semayang dia duduk ni, sampai habis. Lepas semayang, Rasulullah kenapa kau berdiri? Imam Ahmad pun sebenarnya kita ada saya. Imam Ahmad ada semua. Apabila imam berdiri, kamu naklah berdiri. Apabila imam takbir, naklah kamu takbir. Apabila imam baca surah, tak pernah sunat doa dan surah dan Fatihah dan surah, imam rukuk, naklah kamu rukuk sampai salat habis hadis. Jadi maksudnya semayang pertama itu nak makmum mengikut imam dia. Jadi kalau imam dia duduk, semua duduklah. Itu sekali berlaku dalam kes ni. Pernah juga berlaku Rasulullah semayang Zuhur sebenarnya asal saya tak pasti, cek balik. Dia tertinggal satu rakaat. Tewa dah. Tapi dia buat ketiga, keempat tu tak ada. Dia balik terus masuk rumah. Dan sunat. Yang sunat ni sebab dia balik sunat rumah. Tapi kita ni dah jauh dari rumah. Dia semayang. Dia kan. Lepas semayang, sahabat rumah suasana ni tak cukup semayang. Siapa nak tegur kan? Seorang sahabat yang kanan, besar. Adakah baju turun? Tak. Kenapa semayang tak cukup 4 rakaat? Ya tak cukup. Balik. Sambung tu. Benda rasa sujud. Sujud dia kan. Sujud dah semayang. Sujud namanya sujud sahwi yang wajib. Dia sambung ke dia start solat daripada awal balik? Tak ada. Terus sambung yang tinggi satu. Kiranya kita pun boleh lah. Boleh lah. Walaupun dah sempat balik dulu, dah Balik buat rumah. Balik rumah. kan dalam kes ni Nabi Pergi pergi masjid sampai rumah selesai lah. Tak berdosa lah dia. Dia faham kan? tak, maksudnya solat tak cukup 1 rakaat lagi. Maknanya orang tu kena, kalau dia diperingatkan time tu juga, bolehlah sambung. Katakanlah dia dah buat urusan lain, dia dah borak dengan orang lain ke semua, tiba-tiba orang tengok. Makmum tak ada masalah. Siapa dah balik tu pada dia semayang tu yang ulang ni. Imam tak cukup sangat. Imam tadi dia beritahu dia, ini tadi dalam semayang tak ada bisa beritahu Nabi. Nabi tu milik dia Umar Aisyah. Sahabat kanan gitu. Dia kata ya semua. Semayang tadi ada wali tua ke? Kata dah. Kenapa? Ustaz semayang tak cukup 4 rakaat. Sambung. Jemaah lain ikut ke? Ikutlah. Yang balik tu cerita lain lah. Dia kesal semayang dia. Kenapa tak cukup? Dia tak salah. Benar? Ikut imam kan. Dia ikut imam itu yang ada kat rumah, ada kat masjid tu kena ikut cukup. Kalau pernah berlaku Rasulullah tertinggal, terlupa tahiyat awal saja. Hadis ni. Tahiyat awal. Sujud sunat sujud. Sujud sunat. Sebab dia tertinggal baca tahiyat awal. Jadi siapa semua ikut. Bila sampai rakaat keempat atau ketiga semayang tadi ni, dia lupa semayang tu. Rasulullah sujud sana. Yang sunat. Ada sahabat buat tak ada sujud sahwi. Sebab sujud sahwi sunat, tinggal tahiyat awal pun sunat. Lepas tak buat tak. Kita cuba tengok ni. Ini setiap masalah imam. Banyak cerita. Okey, kau apa dah? Okey, kita berhenti dah sini. Garisan saf sebagai sutra pengenaan ni. Kita tanggung. Buku surat ni ya. Hari ni 61 lah. yang satu sudah pula. Ada soalan?
Yang mengiring itu memang tak terima lah yang tadi bangun duduk macam tu. Kan dia kata itu pendapat, satu pendapat. Boleh nak juga. buat boleh, tak buat tak apa. Pada saya ganjil. Itu pandangan mazhab Syafi'iyah. Dia tak ada buat hujah. Hadis mana? Nanti orang pening lah. Saya sendiri pun pening bab ni. Mana yang cakap dorang ni menekankan pendapat orang. Dia sebenarnya boleh berdiri, dia tak mampu sebenarnya sunat. Betul bila dia nak sujud, dia kena bangun. Terus sujud. Dia bangun balik. Macam pelik lah. Pelik. Tak benar tu. Dia pegang pada mazhab Syafi'i. Betul je mazhab Syafi'i sebut. Itu semua kita ada rujuk kita kan. Kita tengok lah. Sebenarnya kalau mengiring terus. Itu adalah salam di situ lah. Saya ada satu soalan berkenaan dengan akidah lah, tapi dia di luar topik solat ni lah. Dari kakak dia tanya saya, kalau orang yang kena sihir, Dia buat makan. kalau orang kena sihir macam kena sihir pemisah keluarga ke apa ke, kalau kata dia dah detect aku ni kena sihir ni, aku tengok laki aku tak berkenan, laki tengok aku pun tak berkenan, katakanlah jadi benda tu, apa tindakan yang dia boleh buat? Maksudnya jumpa ustaz ke atau ada apa-apa amalan ke? Sebab dia tak tahu, kata orang awam kan, kalau jumpa bomoh dah confirm berdosa dah kan. Jadi apa tindakan yang sepatutnya kena buat? Maksudnya dia kena rujuk ustaz ke ataupun dia sendiri ke? Rujuk ustaz. Maksudnya nak pergi jumpa ustaz lah, maksudnya untuk berubat ke, ruqyah ke apa ke? Ni yang kena ni tanya ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Yang kena ni perempuan lah. Tak ada, dia tanya sebab dia tengok ada, tak kira siapa lelaki. sebab dia tengok kisah orang ada keluarga yang kena sihir tu. Mana dia tahu dia kena sihir? Maksudnya daripada berdasarkan kisah orang lain yang sampai kat dia. Jadi dia takut kalau jadi benda tu, dia takut kalau jadi dekat dia. Jadi apa tindakan yang dia kena buat? Sebab dia tak tahu apa amalan nak buat lah, sebab dia antara orang yang baru nak belajar sunnah. Jadi dia ingin tahu nak kena ada amalan dia ke ataupun dia jumpa ustaz ke. Sebab saya nasihatkan dia jangan jumpa ustaz dukun. Saya cakap yang tu, tapi dia kata, jadi tu sebab dia tanya saya apa tindakan. Sekarang saya tak dapat Jawapan dia jawapan. faham soalan. Jawapan yang betul, cara yang betul menyelesaikan masalah ni. Pertama, kalau betul lah dia kena sihir, faham? Kan? Kalau betul lah. Pasal tu kita kena baca surah Al-Baqarah penuh. Kalau tips dah Al-Baqarah 286 ayat. Kalau dia mampu dia baca semua di rumah. Sebab dia hadis sahih, dia hindari dia boleh kena sendiri. Memang hadis sahih. Nabi suruh kita baca surah Al-Baqarah. Tak mampu lah ustaz. Ada tak video? Ni handphone. Ada tak Quran? Dah di-download kan? Klasik Al-Quran. Ada tak surah Al-Baqarah? Daripada Fatihah sampai surah An-Nas kan? Ambil surah Al-Baqarah tu tak on, tak rumah. Kat bilik dia. Surah Al-Baqarah tu baca. Saya buat sepanjang tahun buat. Terbaik kita sendiri baca. Atau itu pun tak boleh, kita baca Ayatul Kursi 255. Tiap-tiap malam kita baca. Jadi amalan. Lepas tu tutup dengan dua ayat terakhir Baqarah juga. 285, 286. Tadi 255 Ayatul Kursi. Kemudian 285, 286. Baca. Bila ni? Selepas membaca 3 kul hadis Bukhari. Hadis ni hadis Aisyah. Aisyah Rasulullah dia kata, Rasulullah apa amalan saya nak tidur nanti? Saya kata menggunakan membunuh. Orang ni kalau dia kena takdir dia kena sihir atau sebelum kena sihir, benda ni kena buat awal-awal. Nanti rasa tanda-tanda kena sihir. Ialah ambil wudu nak tidur dia. Betul-betul nak sembahyang lah. Kalau boleh sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Terbaiklah. Yang malas tak ambil wudu. Kemudian letakkan lambung kamu di katil tempat tidur kita tu. Menghadap kiblat, baca 3 kul. Allah Ahad sekali, Falaq sekali, Nas sekali, 3 kali buat. Sapu muka. Semua kata dia. Mana sampai? Baca ayat Kursi, baca ayat 285 dan 86. Lepas tu kita subhanallah sampai kita telan. Buat hari-hari itu. Baik. Untuk berikutnya, sembahyang 5 waktu di rumah lah. Itu biasa kalau orang perempuan. Kalau lelaki pergi masjid, tak mampu dia mana-mana dia sembahyang. 5 waktu jangan tinggal. Puasa sunat jangan tinggal. Wajib tu. Buat semua amalan-amalan
Zikrullah pagi petang itu tak ada ni. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim la ya'zuru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca pagi sekali, petang sekali. 3 kali baca tu. 3 kali pagi, 3 kali petang. Ni zikir pagi petang tak ada buat. Tanda-tanda kena sihir. Pertama kita mimpi. Kalau kita tengok dia mimpi malam tu berulang kali, mimpi ular ke, mimpi apa lagi dia seseorang hutan ke, mimpi dia jumpa rumah. Mimpi tinggi ke, orang tinggi ke. Kalau itu ada berulang kali, itu adalah tanda-tanda orang nak kena sihir kita. Tapi belum kena lagi, belum pasti. Kalau mimpi budak bayi ke itu semua tanda-tanda. Dia binatang, bayi, bangunan, hutan. kalau mimpi hantu Sama lah. sama juga lah. Apa yang saja berkaitan dengan mimpi buruk lah tu antara ni kan. Tak juga. Ada mimpi saja. Kalau ada itu salah satu tanda orang nak sihir kita. Dia kalau Belum sihir lagi tau. lah. Orang nak mula nak gunakan sihir. Selalunya kalau orang suami isteri, dia akan buat kita suami isteri ni akan gaduh ataupun sesuatu nampak bini dia buruk. Ataupun suami dia tengok suami dia hitam je. Dan memang suami hitam pun. Macam-macam lah. Dia nak pecah lah rumah tangga. Maka apa nak buat? Kita buat itu lah. Jumpa ustaz-ustaz yang ruqyah boleh. Tapi kita bimbang sebab ada Sahih Bukhari yang apa yang jumpa bomo kan, kita bawa jumpa bomo je kan. Kan kita jumpa kita nak dia jumpa. Dia bayar ada si kawan taksi atau motor taksi pun dia tak tolong hantar. Maka orang yang menggunakan kaedah ini bukan dia tengok bomo, dia tolong hantar. Allah tak terima semayang dia 60 hari, 40 hari. 40 hari Allah tak terima semayang. Main sunat kan memang tak sekolah. Walaupun dia tolong tukar hantar. Itu kan tak. Kalau dia sendiri berjumpa bomo, dia percaya apa mau cakap. Ketika itu dia kafir. Dengar risalah yang Rasulullah bawa. Sahih Bukhari. Bomo kain. Tapi bawa grab. Itu apa? Yelah yang dia bawa bomo. Dia order Grab nak Dia order Grab. Grab tu jangan tanya lah nak pergi mana kan. Nak tanya. Mesti tanya nak gimana. Sekarang buku kerek dah kereta. Kan kita hantar handphone. Ya tak, kita tahu lokasi dia tapi kita jangan tanya apa tujuan dia kan. Maksudnya dia nak pergi, kata dia nak pergi Ipoh Parade. Kalau kita tanya pergi Ipoh Parade buat apa? Nak pergi jumpa bomo. Kita tahulah tapi kalau dia pergi Ipoh Parade kita hantar je lah ya. Sekarang ni kita kena jelas. Kita sebagai yang bawa benda ni, kita kena jelas. Ya, macam tolong saya pergi hantar pakai Ipoh. Pakai Ipoh tu besar. Si Grab dia tanya berapa nak kena charge ni berapa. Alamat mesti ada, baru dia boleh terima. Dah dia hantar duit RM10. Setuju lah. Jelas kan? Kena jelas. Kalau tak jelas, takut kita bawa dia bawa tu gaduh macam mana? Dengan kita saudara. Tambahlah bomo, kita kena tanya. Kita mesti tanya. Kita ambil, kita tak dapat apa. Kita bersih dapat rezeki. Memang kalau dia tipu lah, kalau dia kata dia berkawan. Dia tipu. Kalau tipu kita terlepas kan. Dia nak ambil duit juga. Bukan mana je kita melepas kita contoh kalau kamu kena bawa dadah, kamu tak tahu. Tapi polis tangkap kamu juga terus. Dia terus kata saya ambil dia aja. Tak, dia tak budi kamu. Kenapa kamu tak tanya dia? Mesti clear benda ni. Saya memang clear buat ni. Takut kita kena orang nak nanya kita. Scan hari ni kena hati-hati. Saya kena panggil ni. Sebelum Ramadan saya beli untuk Ajuan Raya saya siap dah. Saya kena bulan tu. Terima kasih. Tak, saya bawa balik. Hari tu tinggi habis macam ni. Oh ya Allah, yang tu lah. Aku buang lah. Dah basi tu. Allah, kira dah sampai rumah. Ya Allah nak patah balik. Satu hari. Ada orang cakap tu. Padahal nak angkat meja punya masa tu. Dia hajat meja ni dia nak bos situ kasut tu. Memang keluar saja lah. Minta maaf lah. Okey, balik cerita tadi. Mana?
Untuk penunjuk raya sebelum ni. Macam raya kan. Sekurang pun dia lah. Ada orang telefon. Perempuan. Kata ni ada tu. Cik, saya sambungkan panggilan tuan kepada ibu pejabat JNT. Dia kata Kota Baru. Boleh kan cik datang petang di Kota Baru? Dia cakap gila agak aku nipu ni. Dia kata tak, ada barang pesanan nak hantar ke Sarawak. Barangnya membahaya. Ini barang yang untuk keselamatan. Mana dadah ke apa, kita tak tahu lah. Kan? Kata apa cik? Saya cakap, boleh cakap di sini. Cakap jauh sikit lah, sikit dengan awak je. Tak ada, saya pergi balai. Pak macam tu. Telefon, ulang-ulang nombor yang lain. Itu scammer. Yang ramai di Saudi ni. Kadang-kadang yang hantar kita order lain yang datang. Kita boleh tolak. Tapi kata hati juga kita terkena juga kan. Kita kena tipu baju. Kita minta t-shirt. Kita minta kemeja datang t-shirt. Tak apalah. Kena sekali kasut pun kena. Aku tolak. Tapi ada tertipu juga. Tapi bukanlah barang yang dalam kotak atau benda-benda yang kita cakap berbahaya satu-satu iman. Okey, berbalik cerita yang kena jin ni. Sihir. Kena sihir. Sebenarnya sihir ni zaman dulu ada sama sekarang. Rasulullah sendiri pun kena. Bukan saja kena sihir. Rasulullah kena sihir tak ada, tapi dia racun ni oleh perempuan Yahudi. Rasulullah mati demam kerana kesan daging kambing yang dahulu racun. Dia mati kerana itu. Buat sebab. Tapi nak cerita zaman Nabi, sebelum Nabi semua dah berlaku. Sampai sekarang, sampai kiamat. Dengan orang yang jahat ni, dia nak gunakan jin memang. Dulu ketika dulu orang tua dulu tahun 60-an 50-an, santor tu jin lah. Sihir juga, nama sihir lah. Kena mati berupa muntah darah. Tapi orang yang buat demikian memang dia kafir kerana Allah. Kita boleh kafir. Dia akan tanggung dosa orang yang kena Dia sihir. kafir tu ni. Orang yang buat sihir ni, dia berkawan dengan jin. Dia kafir ketika itu juga. Disalahnya Rasulullah bawa. Dia mati kafir. Kalau dia matilah, kalau tobat dia kembali bahasa tak apalah. Tobat balik. Bahaya lah. Minta maaf lagi. Dia kena tobat lagi. Banyak ceritanya sihir ni. Sebab bila dah sihir ni dia kait dengan orang kan. Jin dengan orang tu, bukan masalah. Dia mesti jumpa bomohnya, hantu jin ni. Ketika itu dia kafir. Hati ada salahnya Rasulullah. Takat dia pergi ngantor pun dah tak terima semayang 40 hari. Kau tak lagi dia percaya juga sama orang tu. Tapi bagi orang yang dah kena sihir, macam mana nak counter benda tu? Kalau macam tadi Ustaz bagi amalan sebelum kena sihir. Jadi kalau katalah dah kena lah ni, kita pun tak beramal lagi, katalah orang tu tak dan beramal, kemudian dia nak minta tolong, dia jahil lagi kan. Jadi macam mana orang yang jahil ni kita nak tolong dia? Apa kita boleh buat? Kita nak ruqyah dia ke? Atau dia sendiri ke yang kena baca-baca? Yang paling betulnya dia, kalau dia mampu, dia kalau dia jahil atau dia tak ada ilmu, tak ada apanya dia dibaca Quran tu bisa memadai. Sebab Quran tu penawar. Mengatasi semua ubat. Dia minta Tuhan, ya Allah tolong hamba mana kena sihir. Kan? Itulah basic. Basic. Betul dia apa? Dia kena yakin dia apa dia buat. Kalau dia tak pandai, dia tak apa, doa tak erti, dia jumpalah ruqyah. Orang-orang yang dianggap soleh. Boleh? Masalah. Jadi masalahnya yang ustaz-ustaz sekalipun, dia pergi scan. Oh, makcik ni buat kena sihir. Makcik ada 5 jin, 10 jin. Itu yang kita khawatir tu. Maksudnya dia bertopeng kat ustaz. Dia baca Al-Quran betul dah mula-mula. Kemudian tiba-tiba dia kata ni dah kena bayar, ni dulu ada pengeras. Macam buatlah sendiri je. Jadi itu yang jadi orang ni, maksudnya orang yang jahil ni dia kan kena tipu macam tu lah. Maksudnya pakai songkok, dia bergelar nama dia ustaz, Darul Syifa. Jadi kena ke scam macam tu je kan. Kalau yang mana bomoh, betul bomoh, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kita nak cerita. Saya sendiri demam, orang rumah demam. Saya buat air senama bagi dia minum. Mak mentua saya sendiri bagi. Kenapa India kafir tu datang jumpa saya, baca doa selamat, bagi doa ruqyah kepada dia. Anak dia sendiri demam, elok. Nak air penawar lah. Kenapa orang Islam sendiri tak nak buat? Dia sendiri. Semua nak ustaz orang. Nak hati ustaz. Ustaz tu penipu. Mana orang rumah? Ustaz tu penipu. Scammer.
Mereka ni boleh guna macam-macam untuk menunggak agama supaya dapat duit. Saya tak ambil satu sen pun pada dia datang. Orang Malaysia yang tak, saya tak ambil satu sen. Kalau saya ambil duit, dia jadi bawah. Jadi kanser, terus berat. Nanti orang datang je. Orang datang, aku nak tidur tak boleh. Sekali ustaz kaya macam tu je lah. Jadi promo lah. Tambah dia letak harga yang bukan-bukan kan. Dia boleh pakai Stella tu. Kan? Tesla. Tesla. Stella ke Homer entah nama. Tesla. Dia pakai apa-apa boleh kan? Nak bayar 1,000 sebulan? Yalah. Ini yang berlaku. Jangan heran lah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo makan.